The Replies AI Podcast, your trusted take on the latest AI news. Episod 4. OpenAI versus Claude AI. Peralihan kuasa AI. Hai, selamat kembali. Macam biasa, Stesen Sarawak dapat bersembang dengan anda hari ini. Kalau kita teliti timbunan sumber yang kita ada depan mata ni, satu perkara yang menjadi sangat ketara ialah realiti AI hari ni. Ia bukan lagi sekadar Isu teknikal. Ya, bukan sekadar isu pepijat teknikal dalam perisian atau kemaskini kod semata-mata. Isu AI sekarang dah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang kita nak sampaikan kepada anda hari ini adalah bagaimana keputusan politik dan tindakan korporat di peringkat tertinggi sebenarnya memberi kesan langsung kepada kehidupan, privasi dan cara kita semua buat kerja di pejabat setiap hari. Okey, mari kita rungkai perkara ni. Bermula dengan sesuatu yang agak ringan, tapi impaknya sangat besar untuk sesiapa saja yang guna AI setiap hari. Boleh? Minggu ni, OpenAI dah lancarkan GPT 5.3 Instant dan ia sekarang secara automatik menjadi model lalai atau default kalau anda buka ChatGPT. Tapi yang kelakarnya, Pengumuman mereka tu kan? Ya, pengumuman rasmi OpenAI di platform X tu yang tular, mereka cuma tulis satu ayat pendek je. More accurate, less cringe. Lebih tepat, kurang menjengkelkan. Tepat sekali. Saya rasa kita semua faham sangat apa maksud cringe tu kalau pernah guna versi sebelum ni kan? Ya, sesiapa yang guna versi GPT 5.2 mesti perasan benda ni. Versi terdahulu tu ada kecenderungan untuk menolak arahan yang sebenarnya sangat mudah, sangat selamat. Terlalu berhati-hati. Betul, ia terlalu berhati-hati. Dan yang buat pengguna rasa menjengkelkan atau cringe tu, bila ia menolak, ia tak cakap, maaf saya tak boleh buat. Ya. Ia akan bagi syarahan. Tepat sekali. Sebaliknya, ia akan bagi anda satu syarahan moral yang panjang lebar tentang etika dan batasannya seolah-olah ia sedang mendidik anda. Macam cikgu disiplin. Ya, macam cikgu disiplin. Dengan GPT 5.3 Instant ni, OpenAI berjaya buang lapisan tapisan yang berlebihan tu. Ia terus jawab soalan tanpa mukadimah atau leteran yang tak perlu. Dan ini bukan setakat ubah nada bahasa dia je. Berdasarkan data dari nota ujian kita, pembuangan lapisan cringe ni rupanya berkait rapat dengan ketepatan. Menarik tu. Kadar halusinasi atau bila AI ni mereka-reka fakta dah menurun hampir 30%. Wow. Secara spesifiknya, sumber kita catat penurunan sebanyak 26.8% kalau ia guna carian web dan 19.7% kalau ia cuma bergantung pada pengetahuan dalamannya tanpa web. Nampaknya bila model ni tak payah pening kepala fikir pasal syarahan keselamatan, ia jadi lebih fokus pada fakta. Betul. Ia mengurangkan beban kognitif model tersebut. Tapi ada satu ironi yang saya rasa agak melucukan kat sini. Apa dia tu? OpenAI memang berjaya buang elemen cringe dalam teks mereka minggu ni. Tapi pada masa yang sama, pengurusan tertinggi mereka pula secara tak sengaja melangkah masuk ke dalam satu krisis perhubungan awam yang jauh lebih memalukan. Oh ya, krisis PR yang sangat cringe. Sangat cringe. Kita akan sentuh pasal drama korporat tu sekejap lagi sebab ia melibatkan kontrak ketenteraan yang besar. Tapi bercakap pasal model yang menyekat kebebasan pengguna, saingan dalam pasaran penjana imej minggu ni pun berkisar tentang isu yang sama. Iaitu tapisan dan kos. Betul. Perang penjana imej ni memang makin panas sekarang. Minggu ni kita nampak pertemuan terus antara model baharu Google iaitu Nano Banana 2 atau nama teknikalnya Gemini 3.1 Flash Image. Ya, Gemini 3.1 Flash Image berdepan dengan model dari ByteDance iaitu Seedream 5 Lite. Saya tengok spesifikasi harga mereka ni, jurangnya memang tak masuk akal. Jauh sangat beza dia. Google kenakan charge $60 per juta token pada resolusi 4K. Sebagai konteks untuk anda yang mendengar, token ni ibarat unit ukuran untuk setiap pixel atau data image yang diproses. Tapi bila kita tengok Seedream, mereka tawarkan harga rata atau flat rate cuma $0.035 untuk sebarang resolusi, termasuk 4K. Kalau kita letakkan dalam senario dunia sebenar, bayangkan anda sebuah agensi pemasaran yang perlu jana beribu-ribu imej setiap hari untuk kempen media sosial klien. Kos $60 berbanding beberapa sen tu adalah perbezaan antara bankrupt dan untung besar.
Memang jauh sangat. Tapi daya tarikan Seedream bukan sekadar pada harga je. ByteDance membenarkan pelaksanaan secara lokal. Maksudnya di pelayan sendiri. Ya, maknanya perniagaan boleh muat turun model tu dan jalankan terus di pelayan diorang sendiri tanpa perlu hantar data sensitif klien ke cloud luar. Google pula tak benarkan benda ni langsung dengan Nano Banana. Selain dari isu lokasi pelayan, isu tapisan atau moderation Google ni pun nampaknya makan diri sendiri. Betul, Nano Banana tu ni terlalu ketat. Kan? Kalau anda bagi gambar wajah manusia, sebenar, katakanlah gambar CEO anda untuk buat poster syarikat, Google secara automatik akan tolak atas alasan polisi kandungan. Seedream pula jauh lebih bebas. Mereka benarkan penyuntingan watak sebenar. Untuk pencipta kandungan di luar sana, ciri ni sangat kritikal. Dari segi kebebasan berkarya, Seedream memang menang. Tapi kita kena adil juga bila bercakap pasal quality output. Ya, kualiti tak boleh diabaikan. Dalam ujian prestasi teks, Nano Banana 2 jauh meninggalkan pesaingnya. Ada satu ujian di mana mereka minta kedua-dua model ni buat lakaran kenit atau thumbnail YouTube dengan teks AI Image Wall. Dan hasil dia? Google berjaya hasilkan image sinematik dengan ejaan tipografi yang tajam dan sempurna tanpa sebarang huruf yang cacat. Seedream pula cenderung ke arah gaya grafik kartun dan ejaannya kadang-kadang masih berterabur. Tapi kat sinilah Seedream serang balas. Kalau anda tak kisah sangat pasal teks dan anda perlukan konsistensi watak, contohnya nak kekalkan wajah pelakon yang sama tapi tukar pakaian atau latar belakang untuk 10 keping gambar berbeza? Seedream jauh lebih konsisten kan? Ya, Nano Banana tu bila masuk gambar ketiga atau keempat, wajah subjek tu perlahan-lahan berubah jadi orang lain. Hilang identiti asal. Betul, mengekalkan identiti merentasi pelbagai suntingan ni memang susah untuk AI. Dan untuk anda yang kerap guna generator image ni, ada satu amaran penting dari nota penganalisis kita. Tentang pepijat tu, Ya, kedua-dua model ni ada satu isu yang dipanggil pepijat konsistensi bila anda guna API mereka dalam satu sesi yang terlalu panjang. Bila kita guna API untuk jana ratusan imej berturut-turut, model Mi seolah-olah mula hilang fokus atau penat. image jadi kabur. Kabur atau lari terus dari prompt asal. Jadi, amalan terbaik sekarang ialah pecahkan tugasan anda kepada sesi yang lebih pendek. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Mari kita beralih dari isu pepeja dan resolusi image ni kepada satu isu yang betul-betul menggegarkan industri AI minggu ni. Konflik moral dan ketenteraan. Ya, semuanya meletup bila Anthropic, syarikat yang bangunkan model Claude, secara rasmi membatalkan dan menarik diri dari kontrak bernilai $200 juta dengan Pentagon. Itu bukan jumlah yang kecil. Sama sekali tidak. Puncanya, Anthropic letakkan garis merah yang sangat spesifik. Mereka kata, teknologi kami tidak boleh digunakan untuk pengawasan domestik besar-besaran terhadap rakyat Amerika. Dan tidak boleh langsung digunakan untuk senjata autonomi sepenuhnya. Tepat. Dan bagi Pentagon, syarat tu terlalu mengikat. Ikan sesuatu tindakan tu sebagai sah, teknologi tu boleh digunakan untuk apa saja. Anthropic rasa itu risiko yang terlalu tinggi, jadi mereka berundur. Tindakan menolak $200 juta ni pantas memakan diri, terutamanya dari sudut politik. Kerajaan bertindak balas dengan agak agresif. Ya, Setiausahawan Pertahanan AS, Pete Hegseth, terus melabelkan Anthropic sebagai risiko rantaian bekalan kepada keselamatan negara. Untuk makluman anda yang mendengar, label ni selalunya cuma diguna pakai untuk syarikat dari negara musuh asing, bukan syarikat Amerika sendiri. Betul. Malah, Presiden Donald Trump turut mengeluarkan kenyataan menggelar pimpinan Anthropic sebagai left-wing nut jobs. Beliau terus arahkan semua agensi persekutuan untuk berhenti guna teknologi dari Anthropic. Cuma nak ingatkan anda yang tengah dengar ni, macam biasalah, tugas kita kat sini cuma nak laporkan apa yang terkandung dalam sumber kita secara adil dan objektif. Ya, tiada bias politik. Kita tak ambil pot fasal naratif politik sayap kiri ke sayap kanan ni dan kita tak menyokong mana-mana pihak. Yang penting untuk perbincangan kita ialah apa kesan arahan drastik ni kepada keseluruhan landscape industri teknologi. Kesannya memang serta-merta sebab bila Anthropic terluar, ada pihak lain yang terus masuk. OpenAI nampak peluang ni dan mereka bersetuju untuk ambil kontrak Pentagon tersebut. Termasuk menerima klausa semua tujuan yang sah yang ditolak awal tadi tu. Ya, bila orang ramai pertikaikan
Macam mana OpenAI nak pastikan teknologi mereka tak disalahgunakan oleh tentera? OpenAI beri alasan yang mereka ada kawalan seni bina atau architectural controls. Boleh jelaskan sikit apa maksud kawalan seni bina ni untuk pendengar kita? Adakah ia sekadar janji kosong? Maksud mereka, berbeza dengan perjanjian atas kertas, mereka kawal secara fizikal dan teknikal. Infrastruktur OpenAI ni berasaskan cloud atau awan. Mereka tak serahkan kod sumber kepada Pentagon. Okey, jadi mereka masih pegang kunci utama. Betul? Selain itu, mereka tempatkan jurutera OpenAI sendiri bersama dengan pihak tentera untuk memantau aliran logik sistem tersebut setiap hari. Jadi, hujah mereka, kalau tentera cuba buat sesuatu yang melanggar dasar teras OpenAI, jurutera ni boleh matikan sistem tu dari dalam. Tapi rasanya alasan tu tak cukup untuk tenangkan keadaan. Langkah OpenAI ni cetuskan pemberontakan dalaman yang sangat luar biasa di Lembah Silikon. Memang kecoh. Lebih 875 pekerja teknologi elit, termasuk dari Google dan yang paling mengejutkan, pekerja dari OpenAI sendiri, telah tanda tangan satu surat terbuka menyokong pendirian Anthropic. Di luar pula, pengguna biasa lancarkan gerakan boikot besar-besaran di media sosial yang dipanggil Quit GPT. Dalam beberapa hari je, 700,000 pengguna berikrar untuk batalkan langganan berbayar ChatGPT mereka. Itu pukulan kewangan yang sangat besar. Dan tekanan tu sangat berkesan. Tindakan boikot ni tunjukkan betapa kuatnya kuasa pengguna dan pekerja dalam industri AI sekarang. Tak lama lepas tu, kita tengok OpenAI buat U-turn secara besar-besaran. CEO OpenAI, Sam Altman, terpaksa mengaku secara terbuka yang langkah asal mereka tu gopoh dan kelihatan oportunistis. Mereka tunduk pada tekanan dan akhirnya meminda semula perjanjian tu dengan Pentagon dengan memasukkan klausa yang secara eksplisit melarang penggunaan ChatGPT untuk tujuan pengawasan domestik. Tapi ada satu benda yang kelakar pasal semua ni. Apa yang sangat menarik di sini ialah di sebalik semua kekacauan tentang memboikot Anthropic atas alasan keselamatan negara, ada satu pendedahan dari The Wall Street Journal yang membongkarkan realiti sebenar. Oh ya, pasal operasi di Iran tu. Betul. Model Claude dari Anthropic ni sebenarnya telah pun digunakan secara aktif oleh pihak tentera AS sebelum kontrak tu batal. Pasukan simpanan pusat AS dilapor gunakan Claude secara meluas dalam operasi Epic Fury terhadap Iran untuk buat penilaian risikan. Dan sekarang, disebabkan label risiko rantaian bekalan tu, Pentagon diberi masa 6 bulan untuk proses menyah pasang dan mencabut semua sistem Anthropic yang dah tertanam jauh dalam sistem risikan mereka. Ia satu proses yang sangat menelan belanja dan merumitkan. Betul-betul ironi kan? Mereka haramkan sistem yang dah pun membantu operasi risikan mereka. Dan kalau anda masih terfikir kenapa etika AI dalam ketenteraan ni sangat penting, sumber AI Weekly kongsikan satu statistik yang buat saya meremang bulu roma. Ujian simulasi tu? Ya, dalam satu ujian simulasi permainan perang, model-model AI terkemuka dari OpenAI, Anthropic dan Google telah diletakkan dalam peranan sebagai komander untuk buat keputusan strategik. Hasilnya, Model-model AI ni memilih untuk melancarkan serangan senjata nuklear 95% daripada masa ujian. 95%. Bayangkan, sistem yang sama kita guna untuk tulis email ni hampir sentiasa memilih option pemusnahan mutlak bila diletakkan dalam simulasi konflik. Menakutkan. Sangat menakutkan. Jadi apakah maksud semua ini? Kenapa kita bincang pasal geopolitik dan bom nuklear? Sebabnya, untuk anda, usahawan, pengurus IT atau pengguna biasa, semua drama peringkat tinggi ini mencipta kesan riak yang kena tepat pada perniagaan anda. Tepat sekali. Contohnya, Anthropic sangat bijak ambil kesempatan dari kemarahan orang ramai terhadap OpenAI. Bila kempen Quit GPT meletup, Anthropic terus buat fungsi memori mereka percuma untuk semua orang. Dan mereka siap bina alat khas supaya pengguna boleh import semua sejarah sembang ChatGPT terus masuk ke dalam Claude dengan satu klik. Itu taktik pemasaran gerila yang sangat licik dan ia berjaya dengan cemerlang. Claude melonjak jadi aplikasi nombor 1 di App Store AS. Pendaftaran percuma mencanak naik 60% dalam seminggu. Tapi kejayaan tu bawa padah? Ya, macam yang selalu berlaku dalam dunia pelayan dan infrastruktur IT, kejayaan mengejut ni bawa bencana. Mereka tak cukup kapasiti pelayan untuk tampung trafik yang masuk macam air bah tu. Akibatnya, perkhidmatan cloud tergendala atau mengalami outage yang sangat teruk.
Pengguna di seluruh dunia tak dapat akses cloud berjam-jam lamanya. Jika kita kaitkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar, outage ni dan drama Pentagon tadi sebenarnya menggedahkan kelemahan kritikal macam mana syarikat-syarikat sekarang terlalu bergantung pada AI. Sumber dari firma penganalisis BIM AI menggariskan ada 5 risiko perusahaan utama yang wajib dipandang serius oleh setiap syarikat. Mari kita pergi satu persatu sebab ini bahagian yang paling praktikal untuk anda aplikasikan di tempat kerja. Risiko pertama, BIM AI panggil risiko rantaian bekalan. Walaupun syarikat anda mungkin cuma buat catering atau perisian perakaunan, tapi kalau anda ada kontrak dengan agensi kerajaan, arahan Presiden yang melabelkan Anthropic sebagai risiko keselamatan tu akan beri kesan pada anda. Syarikat anda mungkin dipaksa untuk buang penggunaan cloud sepenuhnya semata-mata nak kekalkan kontrak kerajaan tersebut. Tepat sekali, anda jadi mangsa keadaan. Risiko kedua ialah pendedahan pematuhan atau compliance exposure. Macam mana tu? Mari bayangkan OpenAI bersetuju untuk longgarkan syarat perlindungan data mereka dengan kerajaan untuk mudahkan operasi tentera. Tanpa anda sedar, dasar privasi baharu tu mungkin bercanggah secara langsung dengan polisi privasi syarikat anda sendiri, terutamanya kalau anda berurusan dengan pelanggan di Eropah yang tertakluk kepada undang-undang GDPR. Oh, itu bahaya. Menggunakan AI tersebut tiba-tiba meletakkan perniagaan anda dalam bahaya saman perundangan. Betul. Dan risiko ketiga ni kita baru je tengok buktinya tadi. Populariti membunuh kebolehpercayaan. Bila pekerja anda tengah sibuk nak siapkan laporan kewangan guna AI dan tiba-tiba seluruh sistem down berjam-jam sebab kempen tular di media sosial membawa masuk jutaan pengguna baharu. Kerja terus terhenti. Ya. Kalau operasi kritikal perniagaan anda bergantung pada tahap ketersediaan, uptime 24 jam, platform luar, anda sedang menari di atas tali yang sangat halus. Risiko keempat pula ialah shadow AI atau AI bayangan. Ini memang mimpi ngeri untuk mana-mana jabatan IT. Katakan pekerja anda tak puas hati atau rasa marah dengan keputusan pengurusan OpenAI bekerjasama dengan tentera. Mereka bertindak sendiri. Ya, atas sentimen peribadi, sebahagian besar staf di pejabat anda secara senyap-senyap beralih guna platform alternatif macam Seed Dream atau Claude. Mereka muat naik data kewangan dan dokumen sulit syarikat ke platform baru ni jauh lebih pantas daripada keupayaan unit IT anda nak kaji tahap keselamatan platform tersebut. Data syarikat terdedah tanpa kawalan. Tepat. Benda ni memang berlaku setiap hari. Staf nak cepat, mereka guna apa saja tool yang ada. Okey, risiko kelima dan terakhir. Ini istilah yang saya rasa sangat tepat. Amnesia agent atau agentic amnesia. Ini yang paling kritikal. Bila satu syarikat tu dah integrasikan semua proses kerja dari analisis pasaran sampai ke pengekodan perisian ke dalam satu model AI spesifik, syarikat tu hilang keupayaan untuk berfikir kalau akses model tu tiba-tiba ditarik balik. Kalau pembekal AI anda disekat kerajaan atau pelayan mereka meletup, perniagaan anda tiba-tiba hilang memori dan lumpuh. Sebab itulah pakar di BIM AI mengesyorkan satu strategi yang sangat munasabah untuk organisasi korporat. Pertama, bina kemudahalian model atau model portability. Supaya tak bergantung pada satu saja. Maksudnya, infrastruktur perisian anda mesti direka supaya boleh bertukar dari model OpenAI ke Anthropic atau ke Gemini dalam masa beberapa minit. Dan kedua, jalankan latihan kegagalan 48 jam atau 48-hour failure drill. Tutup akses sistem AI utama. Ya, tutup akses kepada platform AI utama syarikat anda secara paksa selama 48 jam dan tengok sama ada pasukan anda mampu terus beroperasi atau perniagaan anda terus terhenti. Ini ujian tekanan yang wajib dibuat sekarang. Nasihat yang sangat bernas. Kalau anda pemimpin perniagaan, bawa 2 cadangan ni ke mesyuarat pengurusan anda minggu depan. Baiklah, kita dah kupas banyak benda hari ini. Kalau kita tengok balik dari awal, sangat menakjubkan betapa AI dah bukan lagi setakat kotak sembang yang tolong siapkan email kita. Betul. Ia dah jadi satu aset strategik yang boleh ubah cara pemasaran agensi, membatalkan kontrak pertahanan negara bernilai ratusan juta dan memaksa perniagaan rombak semula cara pengurusan risiko mereka. Hubungan antara teknologi, politik dan ruang kerja korporat dah jadi satu ekosistem yang tak boleh dipisahkan. Ini menimbulkan satu persoalan penting. Satu realiti yang kita kena hadapi bila bercakap pasal geopolitik AI ni. Ada satu perincian dari hujung laporan AI Weekly yang kita belum sentuh. Oh ya? Fakta terakhir tu? Ketika seluruh Amerika Syarikat
Pentagon dan Lembah Silikon sedang hangat bertelagah sesama sendiri membincangkan isu moral, saling memboikot dan merombak polisi, sebuah laporan mendedahkan sesuatu yang mengejutkan tentang China. Apa pendedahannya? Modal AI DeepSeek terbaharu yang dibangunkan oleh mereka didakwa telah dilatih menggunakan chip AI NVIDIA Blackwell. Untuk konteks, chip Blackwell ni adalah perkakasan paling maju dan berkuasa di pasaran masa kini dan ia secara rasmi dilarang sekeras-kerasnya daripada dieksport ke China oleh kerajaan Amerika Syarikat atas alasan keselamatan global. Maknanya larangan tu tak berkesan? Jadi, persoalan yang saya ingin tinggalkan untuk anda renungkan, sementara negara-negara di Barat menghabiskan masa berdebat tentang etika, falsafah dan batasan perundangan teknologi, adakah musuh geopolitik mereka di seberang sana secara diam-diam telah pun berjaya cari jalan pintas untuk mendapatkan teknologi yang diharamkan, meletakkan mereka selangkah ke harapan? Wah, itu betul-betul satu persoalan yang membuka mata. Sambil kita sibuk bertegang urat pasal apa AI patut dan tak patut buat, ada pihak lain yang fokus pada kelangsungan kuasa tanpa mempedulikan sekatan undang-undang tu. Terima kasih kerana menyertai kami dalam sesi eksplorasi mendalam hari ini. Kami harap anda bawa pulang pandangan yang tajam dan idea-idea baharu yang boleh anda gunakan, sama ada dalam perbualan di kedai kopi atau perancangan di bilik lembaga pengarah. Teruskan bertanya soalan, rajinkan membaca dan jangan pernah berhenti mendalami topik yang sentiasa bergerak pantas ini. Sampai kita berjumpa lagi, jaga diri dan jumpa lagi.